Daripada laporan akhbar ni, Akmal dakwa yang dia tak sanggup lihat orang Melayu terhina di tanah air sendiri. Apa buktinya? Peruntukan Kerajaan Persekutuan pada Kelantan dan Terengganu ditambah setiap tahun. Layanan Kerajaan Madani terhadap Kelantan dan Terengganu cukup jauh beza kalau nak bandingkan dengan layanan bekas Perdana Menteri 22 tahun dari Parti Akmal yang mendiskriminasi dua negeri Melayu yang terbesar ni. Peruntukan untuk hal ehwal Islam JAKIM pun ditambah sampai berbilion. Macam-macam kerajaan buat untuk bantu Melayu dan Islam. Jadi apa yang Melayu terhina di tanah air sendiri? Akmal mungkin nak kata yang ada banyak kes yang hina Melayu dan Islam. Ya, memang berlaku. Tapi semua telah diambil tindakan. Carikan satu kes penghinaan pada Melayu dan Islam yang tidak diambil tindakan. Saya cadangkan, Akmal tak perlu bawa UMNO keluar dari kerajaan perpaduan. Sebab kewujudan UMNO dalam kerajaan perpaduan ni sebenarnya bagus. Bagi banyak tambah nilai pada negara. Lebih baik Akmal keluar sahaja dari UMNO dan sertai PAS. Bukankah itu jauh lebih baik?